Kau gila ke? Kereta bini Ali Hifan ni kau buat lucky draw 34 pula tu. Orang 34 ni simpan bagi rare. Ada kelas. Kau jatuhkan maruah 34 kau tahu tak? Saya bukan nak jatuhkan maruah, Uncle. Uncle kena faham. Saya nak orang lock dalam kepala Fahri Azri kalau buat benda tu all out. Uncle kena tahu. Duit sponsor, duit vendor, saya tak makan pun, Uncle. Mostly organizer dia ambil duit sponsor ni. Kita tak, benda tu tak salah pun. Duit sponsor, dia orang akan masuk poket juga. Duit sponsor, duit vendor tak masuk poket, Uncle. All in semua. Nilai mana besar nilai dia, amount tu lah dijadikan lucky draw. Amount tu akan habis untuk event. Sebab orang akan tanya mana pendapatan saya pula. Pendapatan saya melalui merchandise event. Saya jual baju melalui itu. Kalau saya dapat profit RM50,000, RM50,000 lah. RM1,000 nasib lah. Sebab saya berpegang pada satu. Pas orang berpuas hati dengan kita punya hasil kerja, orang akan main support lagi. And lagi satu, buat lucky draw jangan menipu. Menipu lepas ni orang tak main support dah. Kereta bagi kena condition elok, condition cantik. Jangan bagi kereta cabut. Kereta tu biasa murah tak apa. Contoh, even kereta Wira sekalipun. Okey, condition mu elok. Jangan condition macam babi. So tahun ni, kenapa saya buat R34? Orang akan cakap menjatuhkan maruah R34. Tahun depan, volume 2, Supra Mark 4. Kalau sukses event kali ni. Tahun sekali lagi, Honda NSX. Tahun sekali lagi, FD3S, RX-7 dan S2000. Why? Semua tak terlepas ni. Semua tak terlepas. Kalau cakap pasal maruah tadi kan. Jadikan lucky draw. Siapa yang pakai Supra? Kereta aku tak ada lucky draw. Tahun depan. Honda NSX. Tak ada lagi dah. Tahun sekali lagi. Last sekali kalau betul-betul event saya ni memang bam satu Malaysia bang. Kita akan jadikan Aventador lucky draw. Lambo tu ke? Tapi yang tu dia ada anniversary dia. Dia lepas 3 tahun ke 5 tahun. Prime dia. Anniversary 5 tahun kan. Aventador. Dia orang akan cakap kena daripada beli Aventador baik bagi kereta kecil apa semua kan. Memang kereta kecil boleh banyak tapi dia tak dapat lah bam tu. Orang yang menang kereta tu dia boleh jual. Tapi masalah dia kan kau bagi contoh 34 pun ada je kereta kecil lain semua yang ada. Sebab 20. R34, EK9, Honda Integra DC5, Mitsubishi Evo 9, Honda EG6, Subaru Impreza, BMW F10, BMW F30, Volkswagen MK6, Volkswagen Sirocco, Honda FD, CRZ, Vios Dugong, Satria Neo. So jangkaan untuk event akan datang ni, satu Malaysia tu bukan mak kereta saja, family. Bila boleh start beli baju untuk jual lucky draw? Lucky draw kita akan umur hari-hari selama 4 hari. 1, 2, 3, 4 bulan. 4 hari tu umur lucky draw. Saya nak memaksa orang datang hari-hari. So baju kita akan release minggu ni pada hari Rabu 10 Disember 2025 pada pukul 9 malam dekat page Chair Motorsport. Kita release our new collection Chair Motorsport V6. Jangan lupa dapatkan. Selain pembelian baju, korang akan dapat 2 tiket lucky draw. Dijangka event kali ni, konvoi daripada Johor turun. Nanti kita akan buat video khas pasal